Kenapa harga ubat naik? Ubat bukan guna resale pun. Jom Satria explain apa punca utama ubat naik harga. Save dulu siap-siap. Kita kena tahu yang kenaikan harga ubat ni dah affect seluruh dunia disebabkan konflik Asia Barat yang tengah berlaku. Bila harga minyak mentah dunia naik, rantaian bekalan ubat akan terganggu. Jadi, kos pengangkutan dan logistik kargo yang bawa ubat-ubatan import masuk negara kita pun akan naik juga. Jadi, sejak awal April hari tu, ubat kronik dan ubat harian dah naik 30 hingga 40%. Peranti perubatan pula naik 50 hingga 100%. Tapi, apa kesan kepada kita? Keluarga berpendapatan rendah kena adjust perbelanjaan lain untuk utamakan ubat. Pesakit kronik macam diabetes dan jantung akan keluarkan kos yang lebih tinggi untuk ubat bulanan dan hospital kerajaan mungkin akan terima lebih ramai pesakit baru yang nak kurangkan kos rawatan. Jadi, daripada panik, anda boleh pertimbangkan alternatif guna ubat generik lebih murah dengan saranan doktor, banding harga ubat dekat pelbagai farmasi swasta, jaga gaya hidup sihat untuk elak kerap beli ubat atau pergi klinik dan bincang dengan doktor untuk kurangkan dos ubat. Share dan repost video ni supaya orang ramai boleh bersedia awal. Satria Explain, jangan lupa follow.